Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan. Bertemu kita pada hari ini. Syukur Alhamdulillah. Hari ini 17 hari bulan 11, jam hampir pukul 3 petang. Okey, tuan-tuan dan puan, hari ini saya nak share sebiji mesin basuh fully auto je, number Sharp. Ni modelnya ESX 715 berkapasiti 7 kilo. Okey, untuk kes ni owner cakap tak boleh basuh dan tak boleh kering. Ni owner dah beli barang sendiri, so dia minta kita pasangkan lah. Ni dia suspek motor rosak. Okay, ni dia wash motor. Legil pula plastik ni sekarang. Okey, ni dia punya wash motor. Ni dia punya kapasitor 12 UF. 12 UF. Kita tengok kat sini, dia tak ada tagging lah. Ada setengah motor dia dah tagging siap-siap. Dia punya motor menggunakan kapasitor berapa. Untuk kat sini dia tak ada tagging, so dia 180 watt hingga 220 watt. Tak ada tagging langsung untuk kapasitor. Okey, alright, jom kita cek dulu betul ke masalah ni berpunca daripada motor. Untuk ni fully auto, so dia menggunakan satu motor saja. Kalau berbanding macam semi auto macam ni, dia ada dua motor, satu motor basuh, satu motor kering. Kalau semua jenis auto, dia guna satu motor saja. Okey, jom kita try on. Mesin dah menyala. Kita tekan start, menimbang. Kita tengok peserta. Nampak tak ada respon, tapi macam ada bunyi. Bunyi nak bergerak tapi tak bergerak. Okey, boleh tengok pusata tak jalan langsung. Saya off, start balik semula. Saya try pusing pakai tangan lah, tengok ada respon lah. Ada lah, tapi dia agak lemah lah. Okey, kalau korang mengalami masalah macam ni, apa perlu buat? First, kita perlu buka dulu lah cover bahagian belakang ni. Kita cek dulu semua pendawaian ni. Tapi saya syak pendawaian dia tak ada masalah, sebab ada bunyi motor nak running, maknanya tak ada wire putus, insyaAllah. Tapi sebelum tu pun, apa hal, kita buka dulu cover ni, kita cek dulu. Kita cari apa punca dia tak boleh wash dan tak boleh spin. Tadi kalau saya start menimbang pun dia tak boleh jalan pusata. InsyaAllah spin pun memang drum takkan jalan, sebab ini berkaitan masalah daripada motor. Motor tu tak boleh running. Okey, saya nak buka dulu cover bahagian belakang ni. Baik, bismillah. Okey, bila kita dah buka cover bahagian belakang ni, kita perhatikanlah, cek apa segala pendawaian dia. Takut-takut. Oh, saya dah nampak something lah tu. Saya nampak tu. 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 Ini dia punya kapasitor ni. Kapasitor dia dah meletup dah berkecai. Ni kapasitor dia. Okey, boleh jadi punca dia daripada kapasitor. Kejap saya ambil dulu. Dah berkecai dah ni. Dia asalnya dah berkecai dah tu, meletup. Mungkin dah meletup. Sebab tu owner cakap kita dia ada bau hangit macam itu. Saya isyak pun macam punca kapasitor ni meletup ni. Sebab tu motor tak boleh running. Okey, kejap saya nak keluarkan dia. Okey dah. Ni dia, kapasitor ni dah meletup. Dia dah meletup. Kita cuba guna kapasitor yang baru. Tapi saya tak sure lah ni asal dia berapa UF ni. Pasal dah berkecai macam ni. Ni asalnya dia besar mungkin dah berkecai. Sekejap kita try guna kapasitor yang baru. Ni kapasitor owner dah beli tu, kita try pasang. Okey, kita potong dulu wire yang asal ni. Untuk pasang kapasitor ni tak ada masalah, jangan risau. Terbalik-terbalik pun tak ada masalah.
Okay, ni dia kapasitor yang baru. Dia datang 4 pin macam ni. So kita perlu pasang dia punya female connector. Kalau tak ada pun tak apa, potong wire, korang belit dia dekat lubang. Nampak kan ada lubang tu kan, korang belit dia kat situ pun tak ada masalah. Tapi janganlah asal boleh je, buatlah kemas-kemas sikit biar dia fit. Ok, untuk saya guna female clip ni. Ni macam ni. Ni female clip. InsyaAllah dia lebih fit sikit lah. Ok, sekejap saya pasang dulu dia punya female. Bismillah. Boleh jadi dia tak boleh running sebab kapasitor je ni. Tapi kita try dulu, tengok. Kalau berjaya, bukan masalah daripada motor. Kita try dulu, step by step. Jimatlah sikit kan. Beli wash motor dah berapa ratus. Kapasitor bawah RM50. Macam tu lah. Kalau buat sendiri lagi jimat. Tak ada kos upah. Untuk kes ni owner mula-mula nak DIY, tapi dia jadi malas kot. Dia panggil kita lah untuk settlekan masalah ni. Ok, alright, cocok yang mana-mana pin tak kisah. Yang penting satu side ni, satu side ni. Ok, jom kita try dulu adakah berjaya. Set on supply. Ok, ni dia motor yang baru, saya tak cuik lagi. Channel on. Saya tekan start. Matikan push starter tu. Alhamdulillah. Ok, boleh nampak? So punca tak boleh basuh, mesin tak boleh running, bukan disebabkan motor, tetapi kapasitor saja. Ok, boleh nampak? Dia dah normal. Timbang kiri dan kanan. Kejap lagi kita try mood spin pula. Ok, dah bunyi elevator, insyaAllah air tak ada masalah. Set off, kita try mood spin. Ok. Ok, alright. Drain motor dah start menarik. Kita perhatikan bahagian mekanisme tu, gearbox tu. Kita tengok dia jalan ataupun tidak. Alhamdulillah. Ok, nampak dia running. Ok, syukur Alhamdulillah. So masalah tak boleh basuh, tak boleh spin, berpunca daripada ni kapasitor yang lama ni dah berkecai, dah meletup. So itu sajalah. Jadinya ini motor owner boleh simpan lah. Boleh simpan, buat-buat kenangan. Manalah tahu esok lusa kalau betul motor ni dah kong, so boleh tukar lah motor ni. Ok, alright. So pada korang yang nak belajar DIY, pastikan confirmkan dulu apa part yang rosak, baru kita boleh tukar. Ok, jumpa lagi di next video. Assalamualaikum.